Pengasas Gerakan Reset Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengumumkan penubuhan Parti Wawasan Negara. Bekas Ketua Pembangkang itu berkata parti berkenaan akan mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama pada minggu hadapan. Katanya nama parti berkenaan diberikan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ramai orang tertanya-tanya, Tok, riset lah, parti mana? Saya nak maklumkan, kita akan melakukan AGM yang pertama pada minggu hadapan. Parti yang saya nak maklumkan ini, namanya diberi oleh ayahanda saya. Tidak lain. Parti itu diberikan namanya oleh ayahanda saya, Tok Guru ayah cik kita. Parti itu bernama Parti Wawasan Negara. Ayah cik, Wawasan Negara. Ayah cik yang berikan nama ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada konvensyen reset yang dirasmikan Tan Sri Abdul Hadi Awang di Tanah Merah hari ini. Yang turut hadir Pengerusi Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Dr. Samsuri Mukhtar dan Presiden Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau.